Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yusof Ryan melaporkan dari Dewan SJKC Chongwa bagi program istimewa kita pada hari ini. Jom baca bersama 10 minit. Program ini merupakan satu inisiatif seluruh negara bagi menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat, terutamanya murid-murid sekolah. Di SJKC Chongwa, kita menyahut cabaran ini dengan semangat dan kegembiraan. Tepat jam 11 pagi, semua murid, guru dan staf menyertai sesi bacaan serentak selama 10 minit. Pelbagai jenis bahan bacaan dibawa, daripada buku cerita, majalah, komik imliak sehinggalah ke novel remaja. Suasana tenang dan penuh fokus terasa di seluruh dewan. Sambutan yang sangat menggalakkan ini membuktikan bahawa membaca itu menyeronokkan, dapat menjadi satu amalan harian yang bermanfaat. Di SJKC Chongwa, kami percaya bahawa setiap buku membuka jendela ilmu. Tema program kita kali ini, nikmati saat ini, amat bertepatan. Dalam kesibukan seharian, 10 minit yang diluangkan bersama buku menjadi saat yang bermakna dan penuh ketenangan.
Sekian saja laporan dari saya di Dewan SJKC Chonghua. Teruskan membaca, teruskan belajar, nikmati saat ini dan jadikan membaca satu gaya hidup. Terima kasih dan jumpa lagi dalam program akan datang.